jual lah apa benda pun, jual bini pun okey je. Kita ni melalui satu cabaran yang luar biasa. Biasanya kerana kelemahan kita pun luar biasa. Kita sampai jadi tak kisah nak tutup cerita saja. Jadi dah tidak ada prinsip. Kita hidup tanpa prinsip. Kita tipu orang, okey. Contohnya, tak mau gitu. Maknanya kita tak nak tipu orang. Kita pun tak nak orang tipu kita. Tapi kena ada kesungguhan. Itu ada antara cabaran. Kita kena bersungguh. Maknanya kita kena berpakat-pakat. Tok Ki nak galak kan. Kita ni rakyat ni. Tok Ki akan pergi. Tok Ki nak jumpa dengan NFCC ni. Yang agensi yang kerajaan lantik untuk menangani penipuan-penipuan, membuat persiapan, membuat kerjasama antara kita. Kita ajak ramai-ramai, biar orang bersama. Dia ada penipuan, kita datang kita bersama. Bebas Along, bebas riba. Ayo kembalikan ketenangan hidup anda. Lebih 15,000 kes berjaya dikendalikan. Untuk bantuan, layari bebasalong.com atau hubungi 019 359 1000.